Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghijrahan untuk menjadi orang yang lebih baik tentunya lebih susah berbanding melakukan kejahatan. Semasa kita melakukan maksiat, melakukan kejahatan, dosa-dosa, tidak ada orang yang nak tegur kita. Bila kita dah mula melakukan kebaikan, ada saja suara-suara yang nak patahkan semangat kita, yang nak buat kita patah balik melakukan maksiat. Suara-suara ini sepatutnya kita hiraukan. Mungkin tidak ada orang mengiktiraf kebaikan kita dan jangan kita mengharapkan pengiktirafan orang. Mungkin kalau kita jadi imam masjid, ada duit habuan, orang kasih kita duit, kita beri syarahan, orang salam-salam kasih duit, kita mungkin ada habuan dunia. Tapi bila kita bukan asatizah, tentunya bila kita nak melakukan kebaikan, cabarannya berlainan sikit. Kita harus kukuhkan lebih lagi iman kita bahawa Allah yang akan balas, Allah yang akan membersihkan dosa-dosa kita, biar Allah yang mengiktiraf segala dosa-dosa, pahala-pahala dan segala kebaikan dan keburukan yang kita lakukan dan kita harap hanya kasih sayang Allah.